Bunyi vroom-vroom dia tu macam bunyi Porsche 718 suami saya. Hari ni Aunty nak deliver kereta kanjo untuk Datin. Bukan untuk saya sebenarnya. Kereta ni saya hadiahkan untuk anak saya yang baru habis belajar. Tapi kesian ayah ibu dia tak dapat naik sebab 2 pintu je dia beli. Tak apalah orang muda. Ayah ibu ada kereta lain. Boleh tak cerita sikit pengalaman Datin beli kereta dengan Aunty? Sangat mudah. Aunty kontak anak. Anak bagi tahu spek kereta mana, bagaimana yang dia nak supaya Aunty boleh bawa masuk. Kemudian dia communicate dengan anak lah. So kita tunggu je lah bila dah ada. Kita bayar booking dulu. Lepas tu bila kereta dah bawa masuk, dalam proses yang sangat sekejap, loan bank pun dah approve dan sebagainya. Dan hari ni deliver. Malangnya anak saya tak dapat bersama hari ni sebab hari ni dia tengah final exam. So saya yang datang ambil kereta ni. So far saya sangat berpuas hati dengan servis yang diberikan oleh Prime Wheels dan insya-Allah lepas ni kita booking pula satu lagi untuk anak yang nombor 2 pula. So tadi masa Datin datang, okey, apa perasaan Datin bila tengok kereta ni? Perasaan tu sangat gembira. Bunyi vroom-vroom dia tu macam bunyi Porsche 718 suami saya. Lepas tu Prime Wheels pun bagi saya banyak free gift. Kita dapat tayar Michelin yang baru. Radio tu sebab dalam bahasa Jepun, so Aunty upgrade bagi radio yang baru, tinted, bagi minyak full. Banyak lagi lah gift yang lain. So saya sangat berpuas hati. Lepas ni Datin je lah bawa. Datin nak kanjo kat mana? Oh, saya tak boleh lah ni. Lutut dah sakit. Saya kena bawa SUV. Baru selesa. Assalamualaikum. So Aunty dah serahkan kereta lah dekat abang, ayah, ibu semualah. So diorang dah tengok lah tayar, player semua. Nanti apa-apa tanya abang lah. Aunty ucapkan tahniah dengan kereta baru, kereta pertama. Semoga Hakim lulus ujian dan berjaya dalam karier. Jadi korang nak tak kereta kanjo macam tu? Kalau nak, jom jumpa Aunty di Prime Wheel Subang Jaya.